Bawa girlfriend pergi dengar kuliah ustaz. Ni makan makanan kosher daripada sudut syarak, terutamanya bila darurah. Darurah ni boleh makan belaka. Sebut darurah. Famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alai. Barang siapa yang telah masuk, bukan sengaja masuk, dalam sempadang yang dia terpaksa duduk di situ, bukan dia sengaja, bukan nak lebih, maka fala isma alai. Jawabnya, dia tidak ada dosa. Mana? Bila dia buat benda yang haram. Dalam bab lapar, darurah, makan yang haram. Tapi tidak ada alternatif. Jangan bila masuk hutang, tak ada nasi, makan babi. Bukan. Mungkin kena makan daun kayu dulu. Nampak? Baru darurah. Ni daun kayu ada, akar kayu ada, pucuk-pucuk paku ada, bahan dah babi. Nampak? Bila sebab tu dia beri kaedah ad-darurah tu tubihul mahzurah. Mahzurah benda yang dilarang. Tubih mengharuskan dengan sebab depan ad-darurah. Nampak? Dia kita kerja mana-mana pun darurah tak ada masalah. Tak usah kata setu apa, peluk tak ada masalah. Peluk orang. Kita orang kita lalu kat tepi sungai. Orang awet dia naik skuter beruk. Skuter beruk ni skuter hak bila dia naik kaki dia cokeng itu belakang. Tengok. Huduh ke sini. Kalau motor lain kaki dia bawah. Motor ni kalau duduk belakang gitu puang. Macam anak beruk. Orang Terengganu panggil skuter beruk. Jadi kona-kona lepas jatuh dalam tali air. Help me dia pun panggil. Kita ni pandai berenang. Maka kita terjun pergi ambil dia. Wajib kalau kita pandai berenang. Sebut dalam kitab Yas'alunaka fiddin, siapa pandai berenang dan ada orang lemah, dia tak terjun pergi selamat, berdosa. Faham? Maka dia berenang. Perempuan ni mandi. Rupanya dia nak mandi situ. Memang dia kona-kona nak mandi. Nampak tak? Lemah sungguh. Maka bila lemah, adakah kita pegang gitu sikit je baju dia? Mesti kita kena peluk. Tak ada masalah pasal darurah. Atau kejar di rimah kejar opang tengok. Kita ada tamu tu. Maka kita ambil opang tu duduk tak belakang, pegang peluk kemah awak lari daripada rimah. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana rimah kejar. Jaga nyawa dia. Ini panggil darurah. Sebab tu kita kena sengke baik jumpa-jumpa kan, peluk-peluk kat jalan tu kan. Bawa weh. Kena sengke baik. Husnuzan ni mungkin dikejar rimah. Soalan apa tu makan. Soalan terakhir mana hukum bawa girlfriend pergi kuliah ustaz. Baik. Allah cipta laki-laki, cipta perempuan. Perempuan suka lelaki, lelaki suka puang. Betul tak? Awak suka lelaki? Kalau awak suka sama lelaki berat menanang. Nampak? Bila begitu ada hak-hak umur dia. Bila kita kecil, kita dengan perempuan ada rasa tak ada. Masa kecil-kecil kita umur 6 tahun atau 7 tahun. Kampung kita kan kata aja main kan. Masa kecil-kecil, budak puang kawan kita ni umur 5 tahun. Kita 6 tahun, dia 5 tahun. Main buat pondok-pondok. Dulu pernah main. Jirang sebelah anak puang umur 5 tahun, kita umur 5-6 tahun, kita ingat main pondok-pondok, masuk tidur dalam pondok, buat tidur gitu. Lepas tu buku nasi lemak. Nampak? Pasal masa tu tak ada lagi rasa apa-apa. Dia main saja. Nampak? Tapi kalau opang 23, laki 26 boleh main pondok-pondok gitu. Nampak? Dah boleh dah lah. Nampak? Dia akan tubik baby pondok. Ini masalah. Jadi bila kita dah besar, dia sampai hak umur nak kahwin. Semua orang nak kahwin. Lepas kahwin pun nak kahwin juga. Sebab itulah bila nak kahwin, mesti ada perasaan dulu. Nak kenal dulu. Ni tu big buah girlfriend, teman wanita. Sebab tu siapa nak ambil girlfriend, niat nak kahwin, lepas hak tu dulu sebagai dosa. Tidak dosa kita. Kita kawan dia, kita nak mendalami dia, kita rapat dia, tujuan bukan nak kahwin. Nak buat girlfriend saja, haram. Tak boleh. Faham? Nak kahwin. Dah bila nak kahwin, boleh bebas. Tak. Nampak? Nabi larang, mereka ada mahram. Tak ada masalah. Ni saya nak kahwin dengan dia tapi tak tunang lagi. Minggu depan akan bincang balik. Cuma nak ajak dia pergi kuliah. Boleh. Tak ada masalah. Mari pergi kuliah. Dia kereta dia, kita kereta kita. Betul tak?
Sama-sama dekat pergi kuliah, parking dua belah gitu. Nak suruh dekat muka dia, duduk dekat lipat gitu. Itu. Dah. Boleh, tak ada masalah. Tapi illa ma'azi mahraming, Nabi kata, melainkan dengan ada mahram kalau tempat itu terpencil. Kalau tak terpencil tak apa, tak di khalayak ramai. Dia makan meja ni, kita makan meja ni, tak ada masalah. Nah, yang sebenarnya tak haram lagi. Kita duduk dalam kereta, dalam gelap, malam yang begitu malam, lewat dah, sebenarnya asal tak haram lagi. Yang haram zina. Faham tak? Zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat. Sebab duduk sebelah ni, nak tak buat benda, tak sentuh benda pun. Dalam kereta, gelap, tak ada orang mari. Tepi laut, hujan lebat pula. Dia sebelah, kita sebelah. Nak, kita driver, kita pegang steering. Walaupun parking bawah-bawah pokok gu, tapi kita dah lepas steering. Dia duduk sebelah. Asal ulama, ini ulama sebut tak haram tu. Kalau kita boleh maintain gitu, semua orang bila duduk keadaan itu tidak haram. Nampak? Yang haramnya zina. Lepas tu jadi sekarang sudah jadi haram sebab syadz zarai. Nampak? Wala taqrabuz zina. Benda-benda ni dia akan membawa kepada zina. Pasal adanya kalau kita test 10 orang, adakah 10 orang akan jadi kerah gitu pegang steering? Tak. Nampak? Kau warak macam aku, jeng. Tak ada masalah. Jangan sungguh, pasal kita test dah. Kita duduk dengan orang puang. Bukan kemarin lah. Kerana kita pernah alami, hidup sebelah, dia jadi pelik. Nah, syaitan tu pelik, dia akan hasut. Nah, dia akan hasut, bukan hasut suruh godok. Maknanya, nah, macam-macam. Dia suruh buat romantik lah, dia suruh tegur lah, suruh belendek tambah lah, suruh pegang tangan lah. Betul tak? Mesti ada rasa gitu tak? Kalau tak rasa gitu, mati ucuk. Dah, dia masalah gitu. Benda ni, oleh kerana itulah, maka sebelum lagi daripada berzina, nak berdua-duaan itu diharamkan sudah-sudah. Pasal hak ghaliknya tak macam Rasulullah. Rasulullah ni sebutlah kitab Khasaisun Nabi, walaupun dia duduk keluar macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah. Kenapa? Kerana masih dia kecil, 2 kali buat keluar jantung, hati basuh, belah, basuh dengan air Zam-Zam, jahit balik. Betul tak? Kita ada mari belah. Tak ada mari belah, maka tidak dijamin oleh